Taha Edu Show. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengantar semua, episod ini merupakan episod yang agak special di mana saya menampilkan mantan bagi sesi 2324, iaitu mantan penolong ketua FOT. Okey, so apa kita tunggu lagi? Let's go! Soalan yang pertama untuk Azim. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan bagi umat Islam yang balik dan berakal? Okey, jawapan saya ialah wajib. Betul! Apakah perkara yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Betul! Okay. Apakah niat puasa Ramadan boleh dilakukan untuk sebulan penuh sekaligus? Nawaitu sauma syahri Ramadan lillahi ta'ala. Wait a minute. Who are you? Alah, soalannya apakah Apakah? niat bulan Ramadan boleh sebulan Adakah? sekaligus? Boleh. Okey, tak apa. Apakah solat sunat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan? Solat tarawih. Apa? Solat sunat tarawih. Betul! Berapakah rakaat solat tarawih yang biasa dilakukan? 8 rakaat. Okey, jawapan dia betul! Apakah nama malam istimewa dalam bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Jawapan dia betul! Lailatul Qadar dan keistimewaan Ramadan. Pada 10 malam terakhir, apakah amalan yang sangat dianjurkan? Baca Al-Quran. Jawapan dia betul! Mengapa bulan Ramadan digelar sebagai bulan Al-Quran? Sebab turunnya Al-Quran. Jawapan dia betul! Apakah zakat yang diwajibkan pada setiap Muslim sebelum Aidilfitri? Zakat fitrah. Okey, jawapan dia betul! Apakah ibadah yang sangat digalakkan dilakukan di bulan Ramadan selain solat? Sedekah. Jawapan dia betul! Apakah makanan yang paling disunahkan untuk berbuka puasa? Buah kurma. Jawapan dia betul! Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? Wajib. Jawapan dia betul! Okey. Alhamdulillah, selesai sudah game kita pada esok kali ini. So, macam mana? Best tak best? Kalau best, like, comment and share. So, kalau nak tahu game kita yang seterusnya, nantikan untuk next episode. Selahkan kepintaran. Luaskan pengetahuan.